Jom kita buat bihun putih ataupun bihun Singapura. Mula-mula kita blend dulu bahan-bahan yang dikisar. Kemudian kita goreng dulu, kita buat telur hancur. Kita goreng dan kita angkat dan letakkan ke tepi. Kemudian kita tuangkan minyak semula dan kita akan tumis bahan-bahan yang kita blend tadi. Okey, tumis sampai naik bau dan nanti kita boleh tambahkan air lagi. Kita boleh tambahkan air bagi dia masak elok. Dan waktu ni nanti kita boleh letakkan bahan-bahan perasa lah. Garam apa semua dan juga sos tiram. Saya lupa nak ambil gambar video sos tiram masuk tu. Okay, kemudian kita masukkan ayam ataupun daging. Kemudian udang, carrot. Sampai dah masak semua, kita boleh masukkan bihun. Bihun tu kita rendam dulu. Saya tak ada rendam lama-lama pun, sekejap je saya rendam. Okay, nanti bila kita nak tahu bihun kita tu keras atau lembut, kalau agak keras kita just tambah air je. Kita adjust masa kita tengah goreng ni. Tak perlu pun nak rendam dengan air panas, nanti jadi benyek sangat. Okay, kemudian kita boleh masukkan telur yang kita dah goreng tadi. Okey, kacau-kacau gaul sebati. Kalau rasa keras, kita boleh tambah air lagi sampai kita dapat tekstur yang kita suka. Kalau saya tak suka keras-keras sangat, saya suka lembut kan. Kita tambah air lah sampai kita puas hati lah. Lembut dan senang dimakan, tak ada lah keras kejuang macam dawai. Okey. Dah siap pun bihun Singapura kita. Nak makan sedap, kita ada cili kicap makan sebab bihun Singapura ni tak pedas. Okey, selamat mencuba. Bolehlah jamu anak-anak waktu petang nanti. Okey, bye. Assalamualaikum.